Saya terus pada slide kita, buat sharing dulu ya. Okey, saya tolong Prof, Cikgu Noriman, sekarang ni saya di skrin yang 4 berubah tu ya? Betul Ya, tak? masih nampak Okey, cikgu. Cikgu. Okey Cikgu, saya dapat juga permintaan pada Cikgu yang untuk dapatkan slide ni ya. Saya sebenarnya memang saya dah nak hantar dah, tapi saya tengok ada perubahan lagi. Saya rasa fikir macam ni je lah. Saya tunggu kelas yang terakhir. Bila kelas yang terakhir nanti, final ni, saya hantar pada Cikgu lah. Sama juga rakaman video, saya akan ambil yang last ni aja untuk hantar. Cuma saya ingin maklumkan lah, yang dapat rakaman video dan juga slide ni ialah tuan-tuan yang ada mempunyai dashboard ya, yang membeli dashboard. Walaupun bagi yang tak mempunyai dashboard tu, cikgu boleh ikutlah last ni, okay, no problem ya. Cuma nanti sesi ni adalah mostly nanti dalam sesi praktikal. Jadi kita akan gunakan dashboard, kita akan hands on ya, macam mana nak buat supaya nanti bila cikgu dah ada dashboard, kita tak nak lagi isu macam mana data saya tak update. Okey, kita cakap dengan cikgu ingat tak yang hari tu kita cakap untuk refresh all. Oh, dia kata lupa. So sebab masa tu tak buat sebab ilmu yang macam ni dia bukan ilmu teori, dia ilmu praktikal. So kita buat malam ni, nanti kita akan ingat ada step-step yang perlu kita ikut. So saya harap sangatlah ya. Sebab tadi ada yang pukul 7 tu, 7 suku kot dia nak dapatkan dashboard. Oh, saya rasa masa tu selepas maghrib kan, saya pun tengah-tengah update bahan-bahan sikit. Tapi tak apalah. Bagi saya kalau tak ada dashboard nanti macam tak complete pula kan pengisiannya tu. Okay, saya siapkan juga. Saya nak pastikan sebelum 8.30 semua dah ada supaya kita boleh hands on terus pada malam ini. Okey cikgu, saya ulang balik sikit lah sebab ada beberapa ahli baru dalam ni ya. Sikit je ini ya cikgu tentang apa yang berubah. Ada yang kata guna dashboard yang lama boleh tak? Bukan tak boleh juga, tapi ada wajaran-wajaran yang berubah. Jadi ada benda-benda yang berubah dalam tu, sebab tu kalau nak gunakan terpulang pada cikgu ya, tapi kalau nak guna yang lebih komprehensif, cikgu boleh ambil yang baru lah. Okey. Kalau kita tengok sekarang cikgu, perubahan yang pertama kalau kita tengok apa yang berlaku adalah tentang skor kecemerlangan, mewajarkan kecemerlangan dalam kes 1 sebenarnya. Dalam kes 1. Nombor 1 ni dia bercakap tentang kes 1, iaitu pencapaian 85%. Okey, jadi 85% ini maksudnya tahun lepas dapat 84, tahun ini dapat 85. Okey, selamat untuk kes 1. Ya. Sekolah rendah dan sekolah menengah sama. Kalau tahun lepas sebelum ni kita ada perbezaan antara menengah dan rendah. Ya, tapi disebabkan oleh wajaran. Cikgu ingat kan, wajaran dalam dalam kita punya perskoran tu dia ada 15-15 ya. Okey, yang ketiga tentang satu perubahan juga, iaitu berkaitan dengan ulasan. Kalau dulu dalam ulas kita ada 3 kompartmen. Ulas kekuatan kami, ulas pengurusan kami, ulas pencapaian kami. Berbezanya pada tahun ini adalah kita akan buat sekali aja ulasan tapi dengan mengambil 3 input data ini. Ya, maknanya kita akan ambil kekuatan, pengurusan dan juga pencapaian untuk kita buat ulasan. So saya ulangkan sikit dia nanti macam mana konsepnya nanti ya. Dan maaflah cikgu yang kalau dah mahir lagi ni muat pula balik-balik ulang ni. Tak, saya meraihkan lah. Ada rakan yang baru masuk kat sini ya. Jadi terulang sikit lah ya. Okey, kemudian bagi sekolah yang tagging cemerlang ya, abaikan kalau tuan-tuan tak dapat cemerlang. Bagi sekolah-sekolah yang dapat cemerlang, jadi ada 4 perkara ni akan muncul dalam kita punya dashboard, iaitu yang benda-benda atau perkara-perkara yang kita kena fill in. Satu ialah inovasi. Apa yang dibuat oleh inovasi? Saya jelaskan dalam bengkel kita yang lepas, inovasi ini bukan sesuatu yang besar, tak semestinya sesuatu yang besar, tapi boleh jadi dalam bentuk software aja, mungkin dalam satu bentuk aplikasi aja, yang mana dapat membantu sekolah, sama ada pengurusan, co-curriculum, akademik, apa saja ya. Itu inovasi yang dapat memberi manfaat pada sekolah kita lah ya. Okey, yang kedua 4.2 itu berkaitan dengan kewangan. 3 kewangan tu 3 tahun turut-turut. Jadi kalau kita tengok patternnya, tak boleh lah ya, yang audit yang berteguran dan sebagainya tu ya. Dan yang ketiga ialah sekolah penanda aras. Penanda aras ni tak kisah atas penanda aras apa sekalipun, tapi senaraikanlah
Mungkin dalam pengurusan, akademi, co-curriculum, HEM, mungkin dalam bidang kaunseling, terserah apa yang cikgu ada. Dan yang keempat adalah kehadiran untuk tempoh 3 tahun, patternnya mesti menurut menaik, ya, dia tak boleh dalam konteks menurun. So ini yang muncul. Tapi munculnya yang ini adalah bagi sekolah-sekolah yang berada dalam tahap cemerlang, ya. Okey. Baik cikgu, satu maklumat terakhir, ya. Okey. Tarikh lanjutan pelaksanaan hingga 20 hari bulan, besok 18 Selasa, 18, 19 Rabu, 19 Rabu, 20 Khamis. Maknanya 20 tutup. Hari Khamis tutup. Ya, hari ini ada, besok ada Selasa, Rabu, Khamis. Ada 3 hari saja. Jadi 3 hari ini rasanya tak banyak sangat lah kerja kita nak buat, ya. Jadi sebenarnya kalau kita tengok sekarang ni pun kita tak cerita lah, ada the basic yang sangat fundamental tu kita tak cerita lah. Apa dia evidence, apa dia PPS, yang itu sangat fundamental lah, sangat asas tu. Yang itu kita anggap bahawa semua sekolah dah kuasai, dan tu dah selesai dah tu, ya. Termasuklah evidence tu nanti dah selesai. Jadi sampai 20 hari bulan ni adalah untuk proses, 3 proses ni aja. Dia akan tunjukkan nanti apa proses nak buat tu nanti. Nanti cikgu tak apa cikgu, saya buat ni dulu sebab saya nak review sikit sebab berkaitan dengan tindakan apa nak buat, ya. Okey, kalau ada siapa yang saya tertinggal nanti boleh dah tambah-tambah, ya. Kita manusia ni cikgu tak lengkap, kan? Tak ada orang yang lengkap. Tak ada orang yang lengkap, kan? Tak ada orang yang paling pandai pun. Ketika Nabi Musa ditanya oleh Allah, kan, ditanya siapa yang lebih pandai, dia kata dia yang paling pandai waktu itu, kan. Jadi Allah utus malaikat pergi belajar dengan Nabi Khidir, kan. Jadi sejarah kisah tu sangat menarik. Tak ada orang yang pandai, sepandai-pandai dia pun ada orang yang lebih pandai lagi. Okey, jadi saya konsep ilmu ni saya sangat terbuka cikgu, ya. Kritik ilmu is normal, dia sangat normal. Sebab epistemologi tentang ilmu ni dia datang dengan kritikan. Tak boleh kita anggap kita berada di level ini kita tahu semua. Tak, kita tak akan tahu semua. Ya, jadi berlapang dada, saya pun sama juga, banyak kelemahan saya, berlapang dada baiki. Cuma kita ni dalam konteks lengkap melengkapi, ya, pendekatan misalnya tentang teknikal, tentang konten apa semua. So tak saya bawa daripada satu angle yang lain, ya, melihat satu angle yang lain. Okey, cikgu, 20 hari bulan ialah tarikh tutup. Tarikh tutupnya adalah pada 20 hari bulan, dan apa yang nak buat ada 3 perkara ni, ya. Klik simpan bagi semua. Okey, klik simpan semua ni nanti bila cikgu buka, kan, pada paparan cikgu nampak ni, kan, yang 5.1, 5.2.3. tindakan kita kat mana cikgu? Ini adalah tindakan kita untuk simpan. Tapi simpan tu cikgu tolong pastikan maklumat ni betul, ya. Pastikan maklumat ni betul. Jadi kalau kita nak proof maklumat ni betul, kita hantar maklumat ni pada yang berkenaan. Kita hantar misalnya pada 5.2 ni, saya ambil satu lah, 5.2 ni minta fikir koko, proofkan betul tak data kita ni. Kalau boleh dia ada evidence lah, kalau tak ada nanti dakwa mendakwa. Kalau senang bagi saya, mesej je, ambil gambar ni mesej, cikgu tolong pastikan, cikgu tolong proofkan data ni betul tak. Sebab guru data dia tak ada masa nak tengok semua ni, ya. Jadi kita ada bahawa kita diaspora tu, kan, yang membentuk pengurusan masing-masing. Jadi dia bertanggungjawab. Kemudian kita lagi satu-satu tengok 5.1, 5.2, 5.3. Cuma 5.1 ni kita tak boleh nak detail macam PJSK ni, sebab kita tak tahu weightage pemberatan antara PBS, ya, antara kita tengok PPD, kita tengok SPM, STPM, ya. Kita nak tengok yang lain-lain lah, dia tak ada, ya. Cuma mungkin kita tengok nampak tak pelik, ya. Kalau rasa macam pelik je, kenapa rendah sangat, jangan jadi macam tahun lepas je, ya. Tahun lepas 0.4 pengetua sah je, guru besar sah je. Sebab tu apa yang dia katakan kat sini, kalau kita tengok ni dia kata masih dapat lagi, ya, PJB yang buat perakuan, sedangkan data belum selesai pun kemas ni dia dah buat perakuan. So jangan rojo, relax dia, tenang-tenang, ada masa lagi untuk ambil tindakan ni, ya. Ini semua kena buat ni, dia kata klik simpan pada skor rumusan ni, komponen 51, 52, 53 tadi, kan. Ambil semua tu ni, klik simpan. Lepas tu yang kedua kat mana, kita pergi dekat sini, klik simpan pada rumusan skor. Ni rumusan skor, kan.
cikgu simpan pada semua rumusan skor balik. Ya, walaupun hari tu dah simpan kan, sebab ni data tarik sekali lagi. So simpan sekali lagi, ambil tindakan dengan simpan. Ya, ini masih ini masih lagi kita buatlah semua tu 5.1 sampai standard 5 ni. Okey. Saya ambil ni pesanan khas ni, walaupun sebahagian kita ni bukan semua guru besar, tapi tak apalah. Tak salah kan kita ambil tahu ilmu ni mungkin tak guna sekarang ni, besok nak guna ilmu ni, ya. Sebab ilmu ni datang kadang-kadang di waktu itu, ketika itu kita perlukan, kita tak ada ilmu ni tu. Jadi bila dah ada ilmu ni, dia boleh dapat bantu kita lah, ya. Jadi pertama tadi, cikgu, tuan-tuan jangan terus simpan, jangan klik simpan dan terus buat pelakuan secara sendirian. Ya, jadi kena tengok balik data ni, ya, pastikan. Dan kita gerakkan jawatan kuasa lah, JK SKPM tu. Kan kita diarahkan hari tu di peringkat awal, pada peringkat bulan 3 tu hari, antara yang perlu dibentuk adalah jawatan kuasa SKPM sekolah. Siapa ahlinya pun dinyatakan dulu bengkel awal ni, ya. Atau sekurang-kurangnya dengan guru data lah, ya. Tapi guru data kita tak nak beban banyak lah, kan. Sebab kat sini dia ada berkaitan dengan data di bawah tanggungjawab bidang masing-masing. Jadi dia akan semak lah tu, ya. Sekali lagi bagi saya lah kan, yang kalau boleh kita panggil lah tu untuk buat last ni, mungkin besok Selasa kan, kita keluarkan data, guru data ni keluarkan, paparkan present. Okey, tengok, pastikan semak sekarang ni betul ke tak. Kalau boleh one day tu, one short time tu, semak masa tu je. Okey, ham semak, pokok semak. Kalau dah betul tu, okey, kita pro. Okey, jadi untuk tingkatkan kita berikutnya, ya. Jadi jangan gelabah, jangan cepat nak bagi siap, ya. Jadi bila PGB ni bukan di kadar simpan aja, ya. PGB tindakan dia bila dia buat pengesahan tu, maksudnya dia memperaku setelah membuat semakan dan dipersetujui mesyuarat. Jadi dia yang membuat tindakan, ya. Bukan atas kapasiti individu dia buat. Sebab kalau individu nanti mungkin ada banyak yang kita leaking kat situ kan, yang kita tak nampak. So sekali lagi cikgu, antara yang boleh kita gerakkan dalam masa terdekat ni adalah kita gerakkan